Hai, Assalamualaikum. Dia Zahadra Dua binti Muhammad dan dia Safia Muhammad Islam dari Sungai Ini. pengacara anda pada kali ini. Pada bulan Ramadan yang indah ini, Sekolah Kebangsaan Sungai Lui telah mengajarkan program Iftar Jama'i peringkat SK Sungai Lui. Program ini telah berlangsung pada 12 Mac 2025 bersamaan dengan 11 Ramadan. Program ini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi juga untuk mengeratkan ukhuwah antara guru, murid, ibu bapa serta seluruh warga sekolah. Betul tu Safia, mari kita saksikan sedikit sorotan suasana sekitar majlis ini. Menjelang waktu berbuka, program ini turut diserikan dengan tazkirah ringkas daripada Muallim Muhammad Jalani dan ucapan Guru Besar Ayanda Hazni bin Muhammad. Seterusnya, majlis disediakan dengan sesi cabutan bertuah. Hadiah cabutan bertuah disampaikan oleh Guru Besar dan YDP PIBG Puan Asbalaila binti Abdul Majid. Kita dapat lihat kegembiraan di wajah setiap pengunjung yang hadir. Inilah semangat ukhuwah yang kita ingin terapkan dalam komuniti sekolah ini. Hai, Assalamualaikum. Mari kita dengarkan pandangan pengunjung. Assalamualaikum Ustazah. Boleh Ustazah perkenalkan diri? Waalaikumsalam, nama Nurul Ain binti Wan Cik. Apakah perasaan Ustazah bila hadir ke program Iftar Jama'i pada kali ini? Perasaan Ustazah ni kali pertama lah Ustazah join program Iftar Jama'i untuk SKSL. Perasaan gembira lah sebab tengok semua berkumpul, cikgu-cikgu, anak murid dengan ibu bapa sekali dengan komuniti sekeliling SKSL ni. Rasa gembira lah. Terima kasih Ustazah. Sama. Hai, Assalamualaikum. Boleh Puan perkenalkan diri? Saya Puan Nur Azimah binti Muhammad Ali. Apakah perasaan Puan bila datang ke program Iftar Jama'i pada kali ini? Sangat-sangat seronok. Kita rasa macam lebih menggerakkan silaturahim dengan orang kampung, orang di sekolah. Jadinya setiap tahun kena adakan program macam ni. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah program Iftar Jama'i SK Sungai Lui 2025. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Semoga program ini memberi manfaat kepada semua. Dan kau pun tiba, Ramadan penuh cinta. Jalani imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia. Sekian saja liputan dari kami, Nur Sungai Lui TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.